I'm gonna pack my things and leave you behind. This feeling's old and I know that I've made up my mind. I hope you feel what I I'm finally having this for my early birthday gift. This is Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Powder. I tak sabar nak try. This one in Code Fair. Yay! Ah. Oh, kejap. Acik pergi, Acik je pergi. Acik nak balik, okey dah. Okey dah. Okey dah. Okey. Sedapnya. Saya nak bakar tawa juga tadi. Tawa apa dia? Kita ada ikan pari. Kita ada sotong. Jadi boleh request, ni harga dia. Ni harga bakar. Guys, Aina Becik nak unboxing barang-barang dia beli. RM70 guys. Oh, ni kena buat lah. Banyak pula duitmu dulu benda ni sebab nak warna silver. Banyak kerja. Tema warna silver tapi cermin uduhnya lah warna koko. Macam ni beli baru kan. Done. I'm affiliate. How fast are you? Ada ke? So hi guys, today Shu nak keluar pergi pantai and see you soon. I baru je habis makeup sebab I nak keluar. Cuba you guys rate my makeup look for today sebab I buat as simple as possible. And I sebenarnya tak suka pakai baju hitam sebab I rasa basic sangat. Okay, this is my outfit for today. I'm wearing a cow skirt and black blouse with a black shawl. Mana muka? Mochi bites. Mochi bite golek. Sini. Macam mana yang paling best? Macam miso. Ke coconut? Ada je lagi boleh rasa. Ada dua-dua boleh rasa.
Dua-dua macam. Tapi ke Ya. kasih minum air juga. Kasih kopi. Kopi. Takut nak kopi semacam. Boleh. Oh. Kopi ke mana? Ais. Kopi. Ais kopi buttercream latte. Dalgona. Baca pun. Buttercream latte 1. Ais ke? Ais. Macam misu je. Macam misu latte. Tu je. Gua mau ini. Sudah. Lo dah. Nah, sedap gila tu. Sedap. Tolong. Macam mana? Sedap. Sedap. Macam mahal. Sumpah sedap tu. Macam lepas Zeus ni sedap. Basically macam tak sedap. Tu. Tapi kat Saigon okey lah, boleh go. Saigon tahu ke buat? Saigon ada. Ada. Buttercream. Buttercream latte. Ketis kita tak sama. Sedap kan? Tak eh. Itulah aku kata. Tak eh. Si. Sebab- Sebab macam tak rasa Yes. kelak sangat eh. Yes. Kalau macam kedai tu, kalau tak kelak yang manis dah. Kalau Ni yang- balance. Kalau kelak tak manis. Kopi. Tak siang. Kopi. Macam for the first time. aku. Macam je pun. Bukan buku. Sedap kan? Tak eh. Sedap dah. Tak rasa. Jujur. Dia tak rasa macam. Pagi-pagi ni guys. Dia lah semua baju matching. Semua sama weh. Kita edit outcome. Ni fotografer. Comel lah. Sedap. Super sedap. Sedap guys. RM13. Itu pergi pizza kita. Besar apa? Apa besar? Makin je lah bersama. Kita nak try guys. Tapi Tin malu. Nama sebenar bukan Tin. Sedap ni. Sedap tak Tin? Tak ada reaction tu. Sedap lah. Aku akan bahas pasal kek dia, pasal krim dia. Sedap lah. Lembut. Lembut. Kek lembut. Lembut. Sedap. Kek dia agak ni sikit over dah. Apa yang over? Powder atas ni. Oh. Tak rasa. Tapi okey je Sedap. pun ni. Bukan dia tak muak ah. Sisi dia tak muak. Sekali lagi satu lagi. Kek dia sedap. Semua ni banyak dah. Pahit ah, pahit. Pahit. Tapi macam tiramisu dia tak apa. Aku suka sebab cheese dia tak thick. Soft. Tak ada. Sedap. Berapa over 10? 7? Aku 9 over 10 tu. Nice ya. Tak terangkap pun weh. Panas-panas weh. Okey, aku buka weh. Jalan. Dia macam nak orang-orang tu weh. Bye-bye. Cakap bye-bye Shu. Cakap gitu. Bye Shu. Bye-bye, Jumpa lagi. Kejatin. Makin ku kejap. Letih. Perlu kejap. Cabut dulu.
Sebab berlari.